Hai guys, hari ni ada di First Avenue. First Avenue nak collect Grab Alpha punya item. Kalau kata korang tak tahu, office Grab di First Avenue, ini operation office kot. Okay, so itulah dia. So tengah tunggu, nak cakap pukul 2. Ni session kedua lah, nak ambil item, ambil barang. Ada t-shirt Alpha. T-shirt Alpha guys. So ramai yang tanya, Abang Grab mana menghilang, lama tak buat video. Ya betul, lama tak buat video. Dapat banyak kecaman, dapat banyak hinaan. Rasa macam alamak apa ni kan. So kita relax dulu. Nanti agak ada masa yang sesuai, Abang Grab akan buat video. Memang ada plan, banyak perubahan yang dekat Grab. So banyak kena buat video lah. Okay, so itulah dia guys. So mana-mana yang nak mendaftar sebagai Grab Food Rider, Grab Car E-Hailing, yang nak buat lesen PSV, boleh roger dengan Abang Grab lah. Lupa nak bagi tahu satu lagi promo di bawah Grab Grab Malaysia. Okay, mana-mana Grab, calon-calon Grab Car E-Hailing lah yang nak mendaftar sebagai Grab Car E-Hailing, okay, dan nak buat lesen PSV, sekarang promo guys. Sekarang promo bulan 5, 20, bermula 24 bulan, 22 atau 24 bulan sehingga Jun. Hingga Jun, kalau sepatutnya kalau di bawah Grab Academy untuk training PSV adalah 150. Sekarang dia bagi free guys, limited time saja, untuk seluruh Malaysia lah. Yang ada setakat ni dekat Grab Driver Center PJ dan Grab Driver Center Penang dan Grab Driver Center Johor Bahru JB. Okey, 3 Grab Driver Center ni memang ada sediakan training untuk PSV lah. So sekarang ni bayaran hanya percuma. Tak perlu bayar. Maksudnya bila daftar tu memang amount yang dibayar lah 0.00. Percuma lah. So limited time only. Okay, so mana yang nak rebut peluang ni boleh daftar guys. Okay, so boleh roger dengan Abang Grab lah. Okay, proses dan prosedur untuk pendaftaran akaun Grab Car E-Hailing. So Abang Grab akan assist daripada A sampai Z dan percuma lah. So memang sebagai Grab Alpha, tugas kita orang untuk rekrutmen dan guide semua calon-calon yang nak daftar sebagai Grab Car E-Hailing, Grab Food Rider di Grab. Okay, so memang tak ada bayaran. Kau daftar sendiri pun percuma, kau daftar melalui Grab Alpha pun percuma. So beza dia, under Grab Alpha kita akan guide lah daripada A sampai Z. Dan di bawah Grab Alpha, Abang Grab channel, lepas kau dah dapat account, kau nak buat trip apa semua, kita akan bagi tutorial dan ada group support 24 hours. So kita akan bantulah. So apa-apa soalan dalam Grab, dalam group support Abang Grab channel tu akan ada yang akan membantulah. So banyak Grab Car atau Grab Food Rider seluruh Malaysia ditempatkan dalam group di bawah Abang Grab channel. Okay, so mana-mana yang nak roger, yang nak daftar sebagai Grab Car, Grab Food Rider, Grab Car E-Hailing ke, dekat mana sekalipun, roger dengan Abang Grab guys. Okay guys, sikit guys. Bye, nak ambil ada gift daripada Grab untuk Grab Alpha guys. Okay guys, check it out guys. Bye.